Siapa tak kenal Tea Garden ni kan? Merata outlet dia seluruh Malaysia. Antara kopi tiam moden yang menjadi pot favourite kita orang. Harga pun taklah mahal mana. Menggabungkan pelbagai hidangan tempatan. Nak yang berat ke, nak yang ringan-ringan ke, bukan sekadar teh, semua ada kat sini. Diorang pun ada sijil halal ya. Antara yang menjadi favourite kita orang, dua menu dia ni siap dapat Malaysia Book of Record tau. Hainanese milk tea dia serius weh, layak. Teh diorang guna daun teh premium dari Sri Lanka. Diorang brew sekali je, patutlah rasa dia smooth je, creamy, berlemak dan disukai ramai. Baked herbal chicken pula, yang ini pun power. Ayam ni dibakar dalam balutan kertas, infused dengan herbal traditional. Bau dia pun dah menggoda selera. Isi dia lembut je, kuah dia meresap sampai ke dalam isi. Menu baru asam laksa dia pun tak nak kalah. Kalau korang suka masam pedas, boleh try yang ini. Satu lagi menu laksa Johor dia. Unik sikit sebab guna spaghetti. Kuah dia pekat, lemak santan dengan rasa ikan tu memang jadi. Overall makan kat sini memang puas hati. Dari minuman sampailah makanan berat, semua ada karakter sendiri.